Mari 1 hari bulan hingga 7. Lepas tu mari pula 15 hari bulan. 15 tu dikira haid macam mana? Dia kalau daripada 1 sampai 15 saja haid. Kalau lebih pada 15 bukan haid, itu istihadah. Okey, jadi 1 sampai 7 itu saja haid. Datang balik 15 tak boleh. Kerana 7 dengan 15 nak datang balik, sekurang-kurang mesti 15 hari 15 malam masa suci antara dua haid. Ini baru 7 hari datang balik, bermakna yang datang itu bukan haid. Nak datang yang mesti itu yang datang, yang baru datang itu dikira haid ialah setelah sekurang-kurangnya 15 hari suci. Datang balik, contoh suci 31 hari bulan, datang balik apa benda ni 16 hari bulan baru dikira haid. Kerana antara 31 dengan 16 ada 15 situ. Tapi kalau 31 berhenti darah, datang balik 15 bukan. Hari 16 baru dikira haid, hari ke-15 adalah istihadah.